kes penipuan yang melibatkan pajakan kereta ini bukan benda baru. Saya pun sebenarnya, kita pun pelik juga macam mana antara penipuan sama. Kadang-kadang diorang ni berlaku macam ular tu, dia tak patuk setempat 2 kali, tapi kita ni banyak kali lebih pada patukan ular lagi ya. Jadi kita melihat perkara yang kita nak bawa ke muka ke perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah berkaitan dengan, sebenarnya title ni dia ada kita cadang semalam, kita nak sebut 500 diambang bankrupt. Sebenarnya title ni begitu kalau nak ikutkan, pasal mereka yang meminjamkan kereta ini untuk disewakan kepada orang, memang biasanya akhirannya memang bankrupt, paling tidak blacklist, paling tidak. Tapi bankrupt itu antara destinasi yang jelas lah, pasal bila kereta tak ada, nak bayar macam mana. Dan tapi apa pun, kita ingin mengambil kesempatannya hari ini untuk mengingatkan para pengguna di luar sana, jangan sekali-kali tertipu lagi dalam kes seperti ini. Terutama bila melibatkan orang yang kita tak tahu langsung. Kita hantar kereta banyak-banyak, ada satu kes 5 kereta, so 5 kereta kalau 50,000 dah 250,000. Bankrupt sekarang ni, bankrupt 30 ke 50? 50. Jadi 30 nak pergi ke 50 sekejap je. Sekejap sangat. Dia pejam celik sebelum habis musim raya dah naik 50. Jadi kita melihat perkara ini, biasanya mangsa ini diberi umpan, ataupun sama ada melalui kawan-kawan pun, ia juga dia letak kereta. Semua orang nak melepasi masalah keuangan hari ini. Jadi nak salahkan dia orang sangat pun tak boleh. Tetapi pengguna jangan lagi ditipu dengan gula-gula yang mengatakan ada perjanjian. Ini antara paling besar masalah. Dia kata kita sign agreement, kita ada sign agreement, kita ada cop mati stamp, dan ada juga yang ni kita serah kereta depan balai polis. Cuba bayangkan, lepas nombor satu tak tahu, polis tahu tak tahu pun satu hal, depan balai polis. Maknanya dia meyakinkan orang tu dengan serahan di balai polis. Ini banyak ni, percayalah, zaman sekarang ni cukup banyak, dan akan timbul kes-kes pasal orang tak dapat nak bayar kereta, serah pada kawan ke apa, lepas tu hilang kereta. Jadi kes ni cukup menyaya, selain daripada kena saman, kena denda lah. Jadi dalam konteks kita kali ini, antara yang kita lihat kepincangannya adalah apabila pengguna diberitahu perjanjian sudah ada. Bila perjanjian ada, lawyer dah buat, kita pun yakin kan, betul, memang kita pengguna begitu. Bila dah yakin, rupanya untuk maklumat semua para rakan media, sebenarnya dia tidak laku. Agreement macam tu tidak laku. Agreement yang menyalahi undang-undang atau yang mengenepikan undang-undang tak boleh dipakai. Contohnya kita pakat-pakat, kita buat sesuatu kerja yang tak betul, lepas tu kita ada perjanjian, maknanya benda tu tak boleh nak pakai, tak boleh nak dikuat-kuasakan. Jadi kebanyakan kita ditipu oleh kerana kita ingat agreement dah sign, lepas tu bawa agreement nak tunjuk pada lawyer tak boleh. Macam mana kita buat, katakan contohnya kita buat penyeludupan, lepas tu kita ada agreement, bila orang tu buat lari, kita pun nak sue dia, katakan tak boleh. Jadi undang-undang tidak melindungi perkara yang salah lah. Apa yang terjadi dalam hal ni, masa kami mengadu pada kita, dia serahkan kereta ni atas sebab dia nak cuba ada orang bantu lah untuk continue kereta ni, dan boleh supaya dia tidak menanggung beban ini berterusan. Jadi syarikat AJR ni pada peringkat awal ni dia menawarkan janji-janji yang biasalah. Dia kata okey, bayaran bulanan kereta dia akan bertanggung. Katalah contoh, kita ambil contoh RM600, dan dia akan bagi pula keuntungan sebanyak RM200. Jadi siapa yang tak nak kan dalam keadaan konteks macam tu. Jadi orang pun ambil. Jadi sehingga mereka menyerahkan hampir 1,500 biji kereta. Dan seorang individu ni saya open nanti pandai-pandai lekat seorang individu Melayu, pemilik syarikat AJR ini, pada peringkat awal dia berjanji macam tu, dan akhirnya dia dah tak mampu nak menanggung beban. Dia jual, dia pajakkan kereta kepada orang lain pula dengan harga kereta yang berlipat kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, dengan foreigner dan sebagainya. Kereta ni dipandu oleh siapa kita tak tahu, tapi pada peringkat awal dia bayar sehingga dia tidak mampu bayar sebab duit yang dia pakai tu dia rolling. Katakan seorang yang ambil kereta pajak daripada syarikat tersebut, katalah 600, jadi dia akan ambil deposit sebanyak 5 bulan atau 6 bulan. Jadi dia terima duit 3,600 untuk 6 bulan punya bulanan bayaran kereta pada bank. Jadi dia daripada duit itu dia bayar keuntungan kepada
yang pajak kereta pada mereka lah, pada syarikat tersebut. Akhirnya bila dia dah tak boleh nak rolling, dia terdesak. Ada seorang individu yang kononnya bergelar diri Datuk Seri, yang individu tersebut dah banyak kali menipu dan sering ditangkap, di lock up, lepas tu lepas dan sebagainya. Jadi ini yang kita rasa pelik. Kenapa mereka ini, dua individu, seorang Melayu ni dan juga seorang Datuk Seri ni, individu India ni, dia boleh terlepas sampai hari ini, sedangkan mereka ini menanggung beban dan ada yang nak kena bankrupt, ada dah tak lama dah, pasal kereta dah tak tahu pergi mana, nak renew road tax pun dah tak boleh, nak buat report cover insurance pun dah tak boleh. Jadi ini yang kita desak selama ni, dan mereka juga telah membuat laporan polis berterusan tapi tindakan tidak diambil. Dan kalau mengikut kepada akta jual beli kereta, memang benda ini tak wujud. Salah juga kepada mereka, tapi kita kena lihat pada keadaan lah. Kalau mereka bersalah, jadi syarikat ini juga adalah bersalah. Jadi kalau kita lihat di sini, syarikat ini adalah satu-satunya, dia kata syarikat ini dia 1,500 biji kereta ini adalah milik mereka, sedangkan dalam sale and purchase agreement adalah milik kepada individu jual beli yang beli kereta ni. Jadi macam mana hari ni kalau you beli syarikat, you boleh beli sekali dengan 1,500 biji kereta? Adakah syarikat ini yang buat loan kepada 1,500 biji kereta ni? Jadi ini yang jadi persoalan pada kita. Jadi kita nak minta bantuan daripada media supaya benda ini terus desak, dan sepatutnya benda ini mereka ini dipanggil untuk beri keterangan lah, pasal sampai hari ini dah berbulan-bulan. Itu yang kita nak minta kepada Mansa sendiri, dia jelaskan macam mana keadaan itu berlaku, dan supaya tak boleh nak salahkan mereka 100% pasal mereka dalam keadaan terdesak. Kalau saya sendiri pun terdesak, saya segah kereta nak minta tolong, dah terdesak, dah tak boleh nak bayar kereta, jadi saya minta tolong. Jadi patutnya syarikat ini tidaklah mengambil kesempatan untuk menganiaya mereka, tetapi syarikat ini dia ambil 1,500 kereta, dan kita dapat tahu, dan setelah kita kaji, dia pula pergi cari funder. Dia cari funder, dia kata dia ada 1,500 kereta dalam garaj mereka, dan dia kata siapa nak fund balik, dan dia collect million money untuk mereka fund. Sebenarnya dia modus operandi memang nak menipu lah. Datuk Seri ni seringkali dah ditangkap beberapa kali, tapi tak boleh dicas pasal dia cukup dengan agreementnya, cuma complete lah konon-kononnya agreement dia tu tak boleh disabitkan, maksudnya willing lah, you yang willing nak bagi kereta. Jadi ini yang benda kita nak benda ni patutnya tak seharusnya berlaku lah.